Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah Juha yang bertajuk Man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Yang bermaksud siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, dia yang akan jatuh ke dalam lubang itu sendiri. Pada satu hari, seperti biasa, Juha setiap pagi akan keluar ke kebun jiran dia untuk bercucuk tanam. Ketika dia mencangkul tanah, tiba-tiba cangkulnya terhantuk sesuatu yang keras. Apabila dia melihat, rupanya ia ialah sekeping dinar. Juha pun berasa sangat gembira dengan Dina yang datang tepat pada waktunya. Kemudian dia pun membersihkan Dina itu daripada karat-karat, dan apabila Dina itu dah bersih, dia baru perasan yang Dina tersebut ialah palsu. Juha menjadi sedih, kemudian dia pun terfikir untuk membuang sahaja dinar palsu itu. Tetapi Juha bertanya kepada dirinya sendiri, "Limata armihi? Alaysa minal mumkin an ahda'a bihi ba'dal ba'ah wa ashtari bihi ta'aman syahiyan?" Kenapa saya nak membuangnya? Bukankah saya boleh memperdaya beberapa orang penjual dan membeli makanan-makanan yang lazat? Tak lama selepas itu, Juha pun pergi ke pasar dan dia terjumpa seorang lelaki yang menjual itik yang sangat besar. Dia pun membeli itik yang besar itu menggunakan dinar palsu tersebut. Kemudian penjual itik itu ambil dinar itu, masuk ke dalam poket dan berlalu pergi. Selepas itu, penjual itik ingin membeli tepung untuk keluarganya. Kemudian dia pergi ke penjual tepung dan membayar 1 dinar tepung menggunakan dinar yang dia terima daripada Juha tadi, dan dia pergi. Seterusnya, penjual tepung ingin membuat air untuk dirinya sendiri. Apabila dia membancuh air di dalam cawan, dia dapati yang cawannya dah rosak. Kemudian dia pun berkata kepada dirinya sendiri yang dia nak membeli cawan yang baru. Kemudian penjual tepung tu pun membeli cawan yang baru dan dia membayarnya menggunakan dinar yang palsu. Pada keesokan harinya, penjual cawan ingin membeli kayu api untuk keluarganya. Apabila dia berjalan, dia terserempak dengan Juha yang sedang membawa kayu api yang sangat banyak. Kemudian penjual cawan pun bertanya kepada Juha, "Kam yuridu thamanan li hadzal hatab ya Juha?" Berapa harga untuk kayu api ni Juha? Dia tanya. Kemudian Juha pun berkata, "Hadha hatab kathirun kama tara, wa qad akhadha minni syaqa'an yawmin fi jum'ah, waliza atlubu dinaran thamanan lah." Juha berkata, "Seperti yang kamu lihat, kayu api ni sangat banyak dan saya telah mengumpulnya sejak hari Jumaat. Oleh itu, saya menuntut daripada kamu harganya 1 dinar." Penjual cawan itu pun memberikan 1 dinar kepada Juha. Semasa Juha dalam perjalanan balik ke rumah, dia terserempak dengan penjual serban. Dia pun ingin membeli serban. Kemudian, dia pun memberikan dinar yang dia dapat daripada penjual cawan tadi. Apabila penjual serban membelik-belik dinar tersebut, dia dapati yang dinar itu palsu. Juha pun meneliti dinar tersebut dan dia pun dapati yang dinar tersebut ialah palsu. Kemudian, dia pun pergi ke hakim bandar untuk mengadu. Juha pun mengatakan dekat hakim yang dia dapat dinar tersebut daripada penjual cawan. Kemudian hakim pun memanggil penjual cawan untuk datang ke mahkamah dan penjual cawan kata yang dia dapat dinar tersebut daripada penjual itik. Kemudian penjual itik pun berkata yang dia dapat dinar tersebut daripada Juha. Hakim pun tanya kepada Juha, "Mana kamu dapat dinar ni ya Juha?" Juha pun berkata yang dia dapat daripada taman. Kemudian hakim pun cakap, "Idzan huwa dinaruka ya Juha." Oleh itu, ini dinar awak ya Juha. Jadi tamatlah kisah Juha yang cuba memperdaya saudaranya tetapi dia sendiri yang terpedaya pada akhirnya. Oleh itu, ibrah yang kita dapat dekat sini, man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha. Sesiapa yang menggali lubang untuk saudaranya, dia sendiri yang akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.